trending dan terkini di Dagang News. Anak syarikat milik penuh Saipark Resources Berhad iaitu Saipark Renewable Energy Sendirian Berhad berdepan satu tuntutan adjudikasi berjumlah 2.5 juta ringgit berkaitan dengan projek solar di Kelantan. Tuntutan tersebut telah dikemukakan oleh Solution Group Berhad melalui anak syarikatnya Solar Solution Sendirian Berhad ataupun SSSB berhubung kontrak yang dianugerahkan pada Ogos 2024 bagi pakej 1A. Pakej tersebut melibatkan kerja-kerja pemasangan pelampung, modul fotovoltaik PV, pendawaian DC, kotak penggabungan DC serta penyongsang pusat berserta kerja-kerja berkaitan di Tasik Danau Tok Uban, Pasir Mas. Projek bernilai 3.14 juta ringgit itu pada asalnya dijadualkan siap pada 31 Januari 2025, namun tempoh tersebut telah dilanjutkan sehingga 18 Mac menurut pemakluman Solution kepada Bursa Malaysia pada Rabu. SSSB telah memulakan proses adjudikasi bagi menuntut semula jumlah tertunggak tersebut disokong antara lain oleh penyata akaun yang menunjukkan jumlah yang perlu dibayar menurut Solution dalam pemakluman itu.